Peluru berpandu sedang menghampiri, radar telah mengunci beberapa saat sebelum impak. Namun begitu, kapal induk Amerika Syarikat tetap tidak tenggelam. Bukan kerana saiznya, malah bukan juga kerana jet-jet di atas dek. Ia adalah kerana senjata tersembunyi. Sekarang, pada zahirnya, kapal-kapal ini sudah kelihatan tidak dapat dihentikan. Kapal induk Amerika Syarikat mempunyai sayap udara paling berkuasa di dunia sehingga 75 pesawat dari pejuang halimunan F-35 dan Super Hornet hinggalah jet peperangan elektronik dan platform radar udara. Itu sahaja sudah menjadikan mereka kuasa laut paling dominan dalam peperangan moden. Tetapi itu bukanlah yang memastikan mereka terus hidup. Di bawah radar, secara literal, kapal induk ini dipenuhi dengan sistem yang direka untuk mengesan, mengganggu, memintas dan memusnahkan ancaman yang datang sebelum ia sempat sampai ke kapal. Dan apabila anda melihat bagaimana senjata tersembunyi ini berfungsi bersama, anda mula faham kenapa tiada tentera laut moden yang pernah berjaya menenggelamkan satu pun. Jadi, mari kita lihat 5 senjata tersembunyi teratas di kapal induk Amerika Serikat dan bagaimana ia bergabung untuk membentuk satu kekuatan yang lebih hebat daripada jumlah bahagiannya yang sudah pun menggerunkan. Sekarang, senjata pertama dalam senarai kita ialah pusat saraf kepada seluruh pertahanan kapal induk, iaitu Sistem Pertahanan Diri Kapal atau SSDS. Beginilah ceritanya. Walaupun dengan kuasa serangan yang hebat di dek, kapal perang besar seberat 100,000 tan ini masih perlu mampu mempertahankan diri daripada peluru berpandu, drone dan torpedo yang datang menyerang. Sudah tentu, pesawat pejuang yang dilengkapi dengan peluru berpandu udara ke udara boleh dikerahkan untuk mempertahankan daripada ancaman yang datang. Pesawat siap siaga VD-5 FA-18EF Super Hornet atau F-35C Lightning II telah diisi minyak, dipersenjatai dan diawaki untuk situasi seperti ini dan boleh berada di udara dalam masa 5 minit. Tetapi bagaimana jika anda tidak mempunyai 5 minit? Atau kapal induk sedang diserang oleh kawanan yang terlalu besar untuk ditangani oleh pesawat Ready 5 dalam masa yang singkat. Kemudian, sudah tiba masanya untuk bertindak serius. Kapal induk AS mempunyai pertahanan berlapis di atas kapal dan SSDS adalah teras kepada semua itu. Selain mempertahankan kapal induk AS, ia juga merupakan sistem tempur utama untuk pertahanan anti pesawat dan anti peluru berpandu di kapal amfibia besar mereka, terutamanya yang tidak dilindungi oleh sistem Aegis. Lihat apa yang dilakukannya. SSDS mengintegrasikan dan menyelaras semua sensor, senjata dan langkah balas yang terdapat di atas kapal induk. Keseluruhan proses mengesan, menjejak dan menilai. Dengan semua sensor dan kuasa tembakan kapal yang ada, ia boleh bertindak balas secara automatik terhadap ancaman seperti peluru berpandu jelajah anti kapal, pesawat dan drone dan melakukannya sekelip mata. Sejujurnya, ia boleh menangani ancaman yang datang dengan lebih pantas dan tepat berbanding manusia. Sekarang, seperti yang anda boleh bayangkan, banyak kepakaran teknologi dan kejuruteraan diperlukan untuk memastikan sistem yang begitu kompleks ini berfungsi. Lebih-lebih lagi kerana prestasinya begitu baik. Ambil contoh kawalan tembakan automatik. Ia dipandu oleh data sensor yang telah digabungkan dan menggabungkan pelbagai sensor aktif dan pasif kapal menjadi satu sistem yang padu adalah satu pencapaian kepintaran teknikal itu sendiri. Sensor di atas kapal induk AS biasanya termasuk radar pencarian udara AN-SPS-49, SPS-48E, dan radar pencarian udara 3 dimensi, radar pencarian horizon SBQ-9B, radar pencarian permukaan SPS-67, sistem radar navigasi pencarian permukaan SPS-73, sistem perang elektronik SLQ-32, sistem pengenalpastian kawan atau lawan berpusat CIFF, serta radar Dwijalur Spy-3 dan Spy-4 pada kapal kelas Ford. Itu sudah merangkumi hampir semua aspek. Sekarang, SSDS tidak meningkatkan keupayaan semua sensor individu ini. Sebaliknya, ia menggabungkan kedua-dua sensor aktif dan pasif menjadi satu jejak komposit. Ia juga boleh menjejak data daripada sensor di kapal atau pesawat lain dalam armada dan di darat melalui keupayaan penglibatan kerjasama atau CEC dan menggabungkannya dengan data atas kapal. Terdapat beberapa kelebihan kepada konfigurasi ini. Jejak tunggal ini sangat meningkatkan penjejakan sasaran automatik, terutamanya terhadap peluru berpandu jelajah. Ia juga membolehkan masa tindak balas yang lebih pantas dalam ruang pertempuran sebenar. Sangat berguna, tetapi mempercepatkan proses pengesanan dan penjejakan hanyalah bahagian pertama daripada apa yang dilakukan oleh SSDS.
Ini sebabnya ia menawarkan lebih banyak kelebihan. Setelah mengunci sasarannya, ia kemudian boleh secara automatik memilih senjata yang sesuai untuk menyerang dan kemudian melepaskan tembakan. SSDS mengawal semua senjata hard kill yang terdapat di atas kapal induk yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Tetapi, ia juga mengawal pilihan soft kill seperti melancarkan umpan atau mengaktifkan peralatan peperangan elektronik di atas kapal induk untuk mengganggu projektil yang menghampiri. Seperti kebanyakan sistem senjata AS, SSDS menjalani pengubahsuaian dan naik taraf secara berkala untuk mampu menghadapi matriks ancaman yang sentiasa berubah. Iterasi semasa ialah SSDS Mark II yang mempunyai 6 varian, mod 1 hingga 6 yang disesuaikan untuk digunakan pada kelas kapal yang berbeza. 10 kapal induk kelas Nimitz milik Amerika Syarikat menggunakan mod 1, manakala mod 6 direka khusus untuk kapal induk kelas Ford. Sekarang, terdapat konfigurasi baharu yang sedang diperkenalkan yang dipanggil SSDS Baseline 12. Antara peningkatan canggih yang lain, konfigurasi baharu ini mengintegrasikan radar pengawasan udara Enterprise SPY-6V Dual V3 atau EASR bersama dengan keselamatan siber yang dipertingkatkan dan seni bina sistem maya untuk ketahanan dan kesiapsiagaan yang lebih baik. Ia juga mengintegrasikan senjata tersembunyi kedua yang menakjubkan pada kapal induk ISS dalam senarai kami, iaitu Program Penambahbaikan Peperangan Elektronik Permukaan Baharu atau CWIP Blok 3. Sistem ini, yang juga dikenali sebagai ANSLQ-32V7, memperkenalkan keupayaan serangan elektronik yang canggih kepada sistem peperangan elektronik ANSLQ-32 lama pada kapal induk AS. Peperangan elektronik atau AW sudah tentu adalah proses mengganggu isyarat yang membimbing dan mengawal ancaman musuh yang masuk, supaya mereka sama ada tersasar dari sasaran, dihapuskan atau ditangkap. Selain daripada peranan yang pada asasnya bersifat defensif ini, EW juga digunakan secara ofensif untuk memutakan radar musuh dan mengelirukan peluru berpandu pertahanan udara serta drone. Sistem ANSLQ-32EW yang biasa dikenali sebagai SLIC-32 telah menjadi sistem EW utama di atas kapal yang digunakan oleh Tentera Laut Amerika Syarikat sejak akhir 1970-an, termasuk di semua kapal induk Amerika Syarikat. Ia menyediakan pengesanan awal, analisis isyarat, amaran ancaman dan perlindungan daripada peluru berpandu anti kapal dengan menawarkan liputan frekuensi ancaman penuh, liputan azimut serta-merta, kebarangkalian pemintasan 100% dan tindak balas serentak terhadap pelbagai ancaman. Ia sudah pun secanggih mana-mana sistem EW yang ada. Kini, naik taraf CWIP Blok 3 yang baharu menjadikan sistem ini lebih canggih lagi, seperti tumpahan minyak di pantai yang bersih. Naik taraf CWIP Blok 3 pada asasnya memberikan kapal induk keupayaan soft kill dengan magazin tanpa had untuk menewaskan peluru berpandu pelayaran anti kapal dan ancaman berpandu radio tanpa perlu menggunakan pemintas fizikal. Ini bermakna kapal induk boleh menjimatkan senjata kinetik yang sangat mahal dan agak terhad untuk kegunaan ofensif dan bukannya menggunakannya untuk menembak jatuh drone yang biasanya jauh lebih murah. Radar Susunan Imbasan Elektronik Aktif (ESA), sistem ini menggunakan antena gallium nitrida untuk gangguan jalur lebar berkuasa tinggi dengan liputan 360 darjah. Dan jarak serta kuasa keupayaan pengesanan yang dipertingkatkan ini membuka lebih banyak pilihan tindak balas adaptif yang tepat terhadap ancaman yang semakin berkembang. Jarak tepat di mana naik taraf terbaru ini boleh mengesan dan menyerang sasaran adalah sulit. Tetapi cukuplah untuk dikatakan bahawa sistem ini boleh mengesan pesawat dan pencari radar peluru berpandu jauh sebelum mereka mengesan kapal tersebut. Itu adalah hasil daripada penerima sensitiviti tinggi CWIP Blok 3 dan liputan frekuensi yang diperluaskan berpotensi sehingga sekitar 40 GHz, termasuk jalur gelombang milimeter. Julat ultralebar itu membolehkan amaran awal ultra dan penyasaran ancaman seperti peluru berpandu anti kapal berpandukan radar. Blok 3 juga boleh berfungsi bersama dengan set Blok 2 sedia ada, menyediakan gangguan yang diselaraskan dari dalam satu sistem bersatu untuk pengesanan, analisis dan langkah balas aktif. Sebagai sistem peperangan elektronik, ia memang luar biasa. Tapi, ia jadi lebih hebat lagi. Arai ESA berkuasa tinggi itu membolehkan Blok 3 menghasilkan pancaran sempit berfokus untuk serangan elektronik jarak jauh yang tepat.
Pancaran itu boleh mengganggu atau memperdaya beberapa pencari peluru berpandu yang masuk dan radar penjejakan secara serentak, berkemungkinan besar mengganggu sistem panduan musuh hingga ke ufuk radar dan seterusnya. Itu sangat berguna bukan sahaja untuk mempertahankan kapal induk tetapi juga untuk pertahanan armada yang diselaraskan secara keseluruhan. Sebenarnya, Chewit Block 3 direka khusus untuk integrasi yang lebih mendalam dengan sistem lain, termasuk yang masih belum dibangunkan. Ia menyokong fungsi SIGINT, komunikasi dan radar melalui seni bina terbuka yang ditakrifkan oleh perisian. Bermakna, AS boleh mengintegrasikannya ke dalam operasi maritim teragih dengan mudah serta menyepadukannya ke dalam semua persekitaran perintah dan kawalan merentas domain. Chewit Block 3 juga menyokong integrasi AI, peperangan elektronik kognitif dan kesan cyber untuk menangani ancaman baharu seperti kawanan drone. Dan sebagai pelengkap, ia menawarkan penilaian prestasi masa nyata melalui algoritma Sparta, membolehkan SSDS sentiasa mengoptimumkan keberkesanan langkah balas. Ia mungkin bukan senjata yang paling glamor jika dibandingkan dengan contohnya pengepom siluman. Tetapi dalam era peperangan yang semakin berteknologi ini, ia mungkin menjadi komponen paling kritikal dalam pertahanan kapal induk AS Eka. Anda boleh menganggapnya sebagai lapisan kedua di belakang otak SSDS, iaitu yang mempunyai jangkauan paling jauh. Sekarang, mari kita bincangkan tentang kuasa tembakan dan beralih ke senjata ketiga dalam senarai kita, iaitu RIM-116, Rolling Airframe Missile atau RAM. RIM-116 ialah peluru berpandu permukaan ke udara yang ringan, bertindak balas pantas dan fire and forget yang dibangunkan secara kerjasama oleh Amerika Syarikat dan Jerman. Ia berfungsi sebagai sistem pertahanan titik yang penting untuk kapal tentera laut kerana ia direka khusus untuk memusnahkan peluru berpandu pelayaran anti kapal, drone, pesawat dan ancaman asimetri lain pada jarak dekat. Ia bukan sekadar peluru berpandu biasa. Popularitinya sudah cukup membuktikan kehebatannya. Pertama kali digunakan pada tahun 1992-3, varian berbeza, RIM-116 atau Block 016B atau Block 1 dan 116C atau Blok 2 kini beroperasi di lebih 100 kapal tentera laut Amerika Syarikat, Jerman, Jepun, Korea Selatan, Greece, Turki, Mesir, Arab Saudi, UAE, Meksiko dan tentera laut sekutu lain. Itu termasuk penempatan di semua kapal induk super Amerika Syarikat di mana ia berfungsi sebagai barisan pertahanan terakhir. Varian Block 2 yang kini dalam pengeluaran bersiri mempunyai panjang 9.45 kaki, diameter 6.25 inci, lebar sayap 12.65 inci dan berat kurang daripada 165 paun. Ia bergerak pada kelajuan supersonik yang tidak didedahkan, mempunyai jarak lebih sedikit atau kurang daripada 6 batu bergantung kepada variannya dan membawa kepala peledak letupan berpecahan dengan berat bahan letupan 7.9 paun. Tidak seperti peluru berpandu lain, ia juga menawarkan 3 mod panduan, iaitu RFIR pasif, IR sahaja atau mod DUI, iaitu RF ditambah IR. Biasanya, ia menggunakan penjejak RF pasif untuk mengesan ancaman yang memancarkan radar dan kemudian beralih kepada IR untuk fasa terminal. Itu bermakna, ia berkemungkinan besar akan mengenai sasarannya walaupun ancaman itu berhenti memancarkan radar. Malah, RIM-116 menawarkan fungsi tembak dan lupakan yang sebenar. Ia tidak memerlukan pencahayaan radar atau panduan daripada kapal selepas dilancarkan, sekaligus mengurangkan tanda elektroniknya sendiri dan beban kerja SSDS. Peluru berpandu ini dilancarkan dari sistem pelancar peluru berpandu MK49 dan boleh menyerang sasaran dalam beberapa saat selepas dikesan, sesuatu yang sangat penting untuk peranan sebagai barisan pertahanan terakhir. MK49 boleh dipasang di dek kapal induk yang sesak tanpa pengubah suaian besar dan boleh menembak 21 RIM-116 secara serentak. Bermakna, pelbagai ancaman boleh dihadapi secara serentak dan hampir serta-merta. Tidak perlu dikatakan, ciri-ciri tersebut memang menarik, terutamanya kerana ia menjadikan RIM-116 sangat berkesan terhadap peluru berpandu yang terbang rendah yang terkenal sukar untuk dikesan dan dipintas. Apa yang menjadikan peluru berpandu ini begitu berkesan ialah reka bentuk kerangka berputarnya yang memberikannya ketangkasan dan ketepatan panduan yang luar biasa.
RIM 116 berputar semasa penerbangan membolehkan kanatnya memberikan kawalan ke semua arah dengan bilangan bahagian bergerak yang lebih sedikit. Blok 2 mempunyai 4 kanat untuk kawalan tambahan. Varian terdahulu hanya mempunyai 2. Dari segi ketangkasan, aksi berputar membolehkan peluru berpandu ini melakukan pusingan ber-G tinggi dengan pantas untuk memintas ancaman yang bergerak pantas, seperti peluru berpandu anti kapal supersonik. Tetapi aksi berputar itu juga sangat meningkatkan ketepatan panduan. Putaran membolehkan pencari RF pasif peluru berpandu mengesan arah pancaran radar yang masuk dengan mengambil sampel isyarat dalam satah yang berbeza. Biasanya, anda memerlukan sensor berbilang satah yang berat, mahal dan kompleks untuk memenuhi peranan yang sama. Tindakan berputar menghapuskan keperluan untuk sensor tersebut menjadikan RIM 116 lebih murah dan lebih tangkas. Tetapi, kerana kita sedang bercakap tentang peluru berpandu canggih berteknologi tinggi, inilah maksud murah. RIM 116 berharga sekitar $900,000 setiap satu, tidak termasuk kos kapal, penyelenggaraan dan kos kaki tangan. Tetapi, dengan kadar pemusnahan yang dilaporkan sebanyak 95%, mudah untuk mengatakan bahawa ia sangat berbaloi dengan harganya. Ia adalah barisan pertahanan terakhir kapal induk lagi pun. Dan seperti yang anda mungkin perasan, di rancangan ketenteraan ini, kami tidak sekadar mengulang sudut pandangan lama pada cerita-cerita lama seperti saluran tumpuan ketenteraan biasa. Kami kupas secara mendalam untuk membawa anda fakta-fakta yang penting serta analisis untuk memahaminya. Jadi, langgan saluran ini untuk liputan ketenteraan terbaik di YouTube. Sekarang, berbanding dengan RIM 116, senjata super tersembunyi keempat kita, di kapal induk AS berada di hujung spektrum pertahanan yang berbeza sama sekali. Sekarang, barisan pertahanan pertama kapal induk datang daripada peluru berpandu jarak jauh seperti SM-2 dan SM-6 yang dilancarkan dari kapal perang dalam kumpulan kapal induk yang mengiringinya. Dari perspektif pertahanan, itulah sebabnya kapal pemusnah kelas Aliberg dimasukkan dalam kumpulan tersebut. Tetapi, di atas kapal induk itu sendiri, ESSM Blok 2 adalah sistem senjata kinetik jarak jauh di atas kapal yang kedua terpanjang. Jadi, mari kita ambil jalan tengah dan panggilnya sebagai pertahanan titik jarak sederhana kapal induk. ESSM Blok 2 atau nama penuhnya Raytheon RIM 162 Evolved Sea Sparrow Missile Blok 2 ialah pemintas jarak sederhana berasaskan kapal yang dibangunkan oleh Raytheon untuk tentera laut AS dan sekutu NATO. Memasuki perkhidmatan pada tahun 2020, ia adalah iterasi terbaru program Sea Sparrow NATO yang telah lama wujud. Direka untuk menentang pelbagai ancaman udara, termasuk peluru berpandu anti kapal supersonik yang boleh bermanuver. Ia sedang dalam pengeluaran penuh dan telah digunakan secara operasi oleh Amerika Syarikat, Australia, Kanada, Denmark, Belanda, Norway, Turki dan negara-negara NATO lain. Varian Blok 2 menggabungkan pencari radar X-band aktif bersama dengan mod separa aktif membolehkan serangan ke atas sasaran tanpa pencahayaan berterusan daripada radar kawalan tembakan platform pelancar. Sama seperti RIM 116, mod homing terminal ini meningkatkan fleksibiliti taktikal dalam persekitaran yang dipertikaikan dan tepu serta meningkatkan keberkesanan ESSM terhadap kawanan drone, peluru berpandu anti kapal yang terbang rendah dan juga bot peronda yang bergerak laju. Perbezaan besar berbanding RIM 116 ialah ESSM Blok 2 mempunyai jarak sekitar 27 batu nautika dan membawa muatan yang jauh lebih besar iaitu kepala peledak letupan serpihan seberat 86 paun dengan fuse jarak dekat. Jarak tambahan itu digabungkan dengan ciri-ciri berteknologi tinggi yang sama seperti RIM 116 adalah sebab mengapa ESSM Blok 2 sangat sesuai digunakan sebagai pertahanan titik jarak sederhana kapal induk. Bagi kebanyakan kapal perang AS, Blok 2 direka untuk dimuatkan 4 sekaligus ke dalam satu sel sistem pelancaran menegak MK41. Tetapi di kapal induk AS, ia dilancarkan dari sistem pelancar peluru berpandu MK29. Di atas dek, pelancar 8 sel direka khas untuk ESSM. Kebanyakan kapal induk mempunyai 2 pelancar MK29, memberikan jumlah keseluruhan 16 peluru berpandu ESSM untuk pertahanan titik. Itu adalah kuasa tembakan yang besar untuk menghapuskan sebarang ancaman yang berjaya melepasi pertahanan peluru berpandu jarak jauh kumpulan kapal induk. Tetapi 16 peluru berpandu mungkin tidak cukup untuk melindungi daripada serangan kawanan drone dan peluru berpandu yang besar.
Di sinilah senjata tersembunyi kelima dan terakhir kapal induk kita memainkan peranan. Coyote dan Roadrunner M, drone pemintas. Sistem-sistem ini menyelesaikan salah satu persoalan paling kritikal dalam peperangan drone moden, iaitu nisbah kos pemintasan. Ia memang tidak praktikal untuk menembak jatuh drone bernilai $30,000 dengan peluru berpandu yang harganya berkali ganda lebih mahal. Sudah tentu, jika ada satu drone bernilai $30,000 menuju ke sasaran yang sangat penting, di mana kerosakan boleh mencecah jutaan atau bahkan berbilion, maka masih masuk akal untuk menggunakan peluru berpandu bernilai $1,000,000 untuk menembaknya jatuh. Tetapi, bagaimana jika terdapat sekumpulan drone murah, berbahaya dan lincah sedang menghampiri? Menggunakan semua peluru berpandu mahal anda untuk menembak jatuh mereka mungkin tidak akan menjatuhkan kesemuanya, tetapi ia boleh menyebabkan pertahanan anda menjadi lemah. Untuk jawapan kepada perkara ini, kita perlu melihat kepada Ukraine. Menghadapi serangan besar-besaran drone Shahid Jeron buatan Rusia hampir setiap malam selama beberapa tahun, tiada siapa yang lebih sedar tentang masalah ini selain rakyat Ukraine. Dan mereka telah menghasilkan satu penyelesaian yang bijak tetapi sangat praktikal. Tembak jatuh drone dengan drone. Dan kini, seluruh dunia telah mengikut jejak langkah ini. Bagi armada kapal induk Amerika Syarikat, ancaman daripada kawanan drone sentiasa meningkat. Amerika Syarikat telah merasainya pada tahun 2025 semasa kempen singkat Operasi Rough Rider menentang Houthi Yaman dan memutuskan bahawa kapal induk mereka perlu melawan api dengan api seperti cara Ukraine. Ia memutuskan untuk menggunakan drone pemintas buatan Amerika Syarikat untuk melindungi armadanya dan memilih Roadrunner M oleh Anduril serta Coyote Block 2 oleh Raytheon sebagai pemintas pertama yang akan diintegrasikan. Coyote Block 3 NK ialah pemintas berlega berkuasa jet yang dilancarkan dari Cube dan berharga sekitar $100,000 hingga $125,000 setiap satu. Blok 1 mempunyai panjang sekitar 3 kaki, lebar sayap kurang daripada 5 kaki, berat 13 paun dan masa berlegar selama 1 jam. Spesifikasi tepat untuk Blok 2 dan 3 tidak dinyatakan, tetapi ia bergerak pada kelajuan 345 batu sejam. Satu peningkatan ketara berbanding Blok 1 yang hanya 63 hingga 80 batu sejam dan mempunyai jarak sekitar 9 batu. Varian yang lebih baru telah diubah sesuai untuk kegunaan di atas kapal. Terima kasih kepada konfigurasi pelancaran kanister dengan bantuan roket Coyote. Bergantung pada variannya, Coyote boleh memintas drone sama ada dengan kepala peledak letupan serpihan seberat 4 paun atau muatan bukan kinetik, kemungkinan besar gelombang mikro berkuasa tinggi atau denyutan elektromagnet. Varian bukan kinetik, iaitu Blok 3 NK boleh menjadi sangat berguna untuk pemintasan jarak dekat di atas kapal induk itu sendiri. Hentaman kinetik biasanya menyebabkan kepala peledak drone yang masuk meletup, yang berpotensi menyebabkan serpihan berbahaya jatuh ke bawah, dalam kes ini ke atas dek. Blok 3NK secara literal menjatuhkan drone musuh dari langit semasa ia terbang melintasi mereka tanpa sebarang letupan atau perlanggaran. Lebih baik lagi, selepas ia menyelesaikan misinya, ia akan kembali, ditangkap dalam jaring dan boleh digunakan semula. Itu memang tidak mungkin dengan pemintas kinetik. Ia direka untuk meletup apabila berlanggar lagipun. Spesifikasi tepat untuk Roadrunner M oleh Anduril agak sukar untuk didapati. Ia berukuran kira-kira 5 kaki panjang dan dikuasakan oleh 2 enjin turbojet kecil dengan vektor tujahan. Ia dilengkapi dengan kepala peledak letupan tinggi dan menawarkan kapasiti muatan kepala peledak 3 kali ganda jarak efektif, sehala 10 kali ganda dan 3 kali lebih lincah dari segi daya G berbanding produk seumpamanya di pasaran, sekurang-kurangnya menurut kenyataan akhbar syarikat. Pada harga sekitar $500,000 setiap unit, ia jauh lebih mahal berbanding Coyote. Namun, tidak seperti kebanyakan pemintas kinetik lain, pemintas berkuasa jet yang boleh digunakan semula ini boleh kembali ke pangkalan jika tidak digunakan, sekaligus mengurangkan kos jangka panjang. Tidak seperti kanister launch Coyote, Roadrunner menggunakan berlepas secara menegak dari hangar sarang autonomi. Jika misi dibatalkan, ia boleh kembali dan mendarat secara menegak menggunakan kaki lipat ke bawah, sedia untuk digunakan semula. Kebolehgunaannya semula, tanpa ragu, memainkan peranan dalam keputusan tentera laut untuk memilih kedua-dua Coyote 3NK dan Roadrunner M sebagai drone pemintas mereka.
Kedua-dua sistem ini sudah pun memenuhi keperluan asas untuk menyediakan pertahanan berlapis dan kos efektif terhadap kawanan drone pada sebahagian kecil daripada kos peluru berpandu tradisional. ESSM Block 2 berharga kira-kira $1.5 juta setiap satu, manakala peluru berpandu SM2 jarak jauh berharga kira-kira $2 juta dan peluru berpandu SM6 pula berharga lebih $4 juta setiap satu. Roadrunner M hampir separuh harga RIM-116 dan 3 kali lebih murah daripada ESSM Block 2, manakala Coyote pula 34 kali lebih murah daripada itu. Ia memang pilihan yang jelas. Tetapi ada satu perkara yang perlu diambil kira, sekurang-kurangnya dari segi senarai kita. Sistem Coyote dan Roadrunner M sebenarnya tidak dipasang pada kapal induk Amerika itu sendiri, seperti senjata lain yang telah kami tunjukkan. Sebaliknya, ia dipasang pada kapal pemusnah kelas Elleberg yang mengiringi kapal induk AS dalam kumpulan serangan kapal induk. Namun begitu, ia sebenarnya tidak mengurangkan keberkesanan mereka dalam peranan pertahanan kapal induk. Mereka boleh berada di udara apabila kumpulan serangan berada di kawasan berbahaya dan kemudian ditugaskan kepada ancaman yang dikesan sekaligus memendekkan masa tindak balas. Dari posisi pencegahan itu, mereka boleh bermanuver dengan pantas untuk memintas sasaran yang ditugaskan atau bahkan berlegar-legar sehingga satu sasaran diperoleh dan kembali mendarat di kapal pelancar jika tiada sasaran. Satu perkara yang belum jelas pada masa ini ialah sama ada mana-mana drone itu boleh dikawal oleh SSDS kapal induk. Kedua-dua sistem itu berkemungkinan dikendalikan secara bebas atau melalui sistem kawalan tembakan khusus mereka sendiri di kapal pemusnah, bukannya dikendalikan secara berpusat dari kapal induk. Namun begitu, jika kita gabungkan kelima-lima sistem senjata tersembunyi ini, ia membentuk pertahanan berlapis yang menyeluruh yang sepatutnya dapat melindungi kapal induk daripada sebarang ancaman yang datang. Ancaman-ancaman itu terlebih dahulu perlu melepasi peluru berpandu jarak jauh yang dilancarkan oleh kapal pemusnah pengiring kapal induk yang boleh menyerang dari jarak sehingga 200 batu. Selepas itu, mereka perlu pula melepasi gangguan isyarat dan serangan elektronik langsung CWIP Blok 3 yang bermula dari ufuk atau di sebaliknya. Jika berjaya melepasi gangguan itu, mereka perlu berdepan dengan ESSM Blok 2 dari jarak kira-kira 27 batu. Dan jika mereka berjaya melepasi semua itu, RIM-116 dan drone pemintas sedang menunggu untuk menghapuskan mereka. Itulah sebabnya, hampir mustahil untuk menenggelamkan kapal induk Amerika Syarikat. Anda perlu melepasi semua lapisan senjata tersembunyi tetapi luar biasa itu sebelum anda boleh mencuba. Walau bagaimanapun, kapal induk perkasa mungkin akan menjadi usang juga. Tonton video ini untuk mengetahui sebabnya dan terima kasih kerana menonton.